Sebelum ni dia bagi rantai, tai mincing. Lepas tu dia bagi rantai, tai mincing benda yang sama. Puli bawah, puli atas. Puli VVT dia tak bagi. Lepas tu tensioner, dia bagi satu tensioner. Tensioner dia guys. Tensioner ni tensioner dia bang. Ni tensioner dia. Tensioner ni penting untuk memastikan korang punya ketegangan. Ketegangan. Benda ni dia menggunakan sistem hidrolik, sistem minyak untuk dia menolak. Benda ni bermain guys. Dia bukan duduk diam mati, tak ada. Dia akan bermain. Dia akan bermain. Yang lock yang korang nampak kat tangan sikit ni, ada satu lock ni kat sini ni. So setiap kali rantai tu dah start memanjang ataupun gigi sprocket dah makan, dia akan menolak lagi panjang. Okey, tekanan yang diterima ni daripada lubang minyak bahagian bawah ni. Sebab tu pentingnya pengguna-pengguna tai mincing pastikan minyak hitam jaga dalam keadaan cantik. Kalau tak lubang ni tersumbat, secara tak langsung damper ni tak dapat nak menolak. Kalau tak menolak, gigi akan melompat.